Okey, Assalamualaikum dan sejahtera ya. So, baru ni saya dapat satu panggilan lah untuk mengurus, untuk menyewa homestay kami lah selama 1 bulan oleh intern lah. Sebab dia buat intern di Hospital Melaka dan dia bertanya kepada saya, berapakah pembayaran untuk sebulan? So, saya mengatakan pembayaran untuk sebulan adalah lebih kurang dalam RM3,000. Okey. Di mana bulan ini tiga orang rakan saja dan homestay ini 2 bilik lah. Memang sesuai lah untuk 3 orang tinggal lah dengan 2 katil, seorang katil 2, atau katil 2 orang, atau katil seorang lah. Okey. So saya minta RM3,000, kata mahal bang. Sebab kami ada intern. Saya minta maaf di sini ya, di mana kami berikan sewa sehari ada 150. So kalau sebulan 4,500, kita minta 3,500. 3,000 saja kita minta. So ini kami tidak boleh membuat orang kata sewa sebanyak RM700 sebulan. Kerana dalam homestay ini kami memberikan semuanya ada percuma dengan menyediakan orang kata perabot, elektrik, aircon, termasuk aircon sekali, TV, kemudahan semua lengkap. Anda hanya perlu masuk dan tinggal dan pergi intern seperti biasa, tanpa perlu fikir nak beli katil, nak belikan tempat sangkut baju, semua tak ada. Semua mesin basuh pun kami sediakan untuk anda, tempat memasak pun kami sediakan untuk anda. So artinya semua tu 3,000 tu dalam satu kos yang sama. So tidak boleh, kami tidak boleh memberikan anda orang kata harga seperti RM700 sebulan seperti rumah sewa yang lain di Melaka. Melaka sekarang average dah 500-700 sebulan lah. Tidak boleh, kerana ini sebabnya. Di mana kemudahan yang akan berikan anda adalah percuma dan RM3,000 untuk 3 hingga 4 orang adalah sesuai untuk homestay kami. So saya harap faham apa yang kami berikan sini dan kenapa jika anda intern ke, saya faham intern ni kamu memerlukan wang kan, nak makan, nak sewa rumah, saya faham tu semua. Tapi kalau contoh 3 orang, kalau 4 orang, kena pandai lah urus. Memang 3,000 ni nice. 4 orang nice lah duduk dalam homestay saya. So semua kena keluar dalam 700 itu dah sebulan, sama juga kan. Tapi semua disediakan. So inilah penerangan yang saya berikan kepada sesiapa yang ingin menggunakan perkhidmatan homestay kami selama sebulan ke. Harga kami ada RM3,000. Mungkin boleh bincang lagi, mungkin dikurangkan lagi, tapi tak mungkin kurang pada 2,000 lah. Okey, kita tengok keadaan. Sampai saya beranak yang belajar, saya faham kos kan tinggi, tetapi kita pun kena consider benda-benda yang kami perlu bayar lah, dari segi kami punya kos maintenance dan juga dari kos yang kami kena bayar yang lain lah. So saya harap ini penjelasan yang jelas. Okey, Assalamualaikum dan sejahtera.